Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Video kali ni kita proceed kepada next tab chapter 3 kepada 3.5 3.6. Okey, saya sharekan dulu. Okey. Okey, untuk 3.5 ini adalah part yang terakhir untuk chapter yang ketiga. Understand the process of charging and discharging in a capacitor. Explain the process of charging and discharging based on the voltage and current curve. State the instantaneous voltage ataupun current equation. Okey, ni charging pada masa kalau switch ni dia bersambung kepada A. Maksudnya bersambung kepada dia jadi loop dia ni sambung kepada tenaga lah, kepada sumber. So kalau switch ni pergi kepada A, dia maksudnya dia dalam keadaan dia charging lah. Okey, untuk charging yang kita kena tahu ni kalau kita lukis semula litar yang bersambung, dia sambung dengan supply. Kita kena tahu dia punya formula, cari tau atau si capacitance darab dengan nilai R. Okey, maximum voltage of capacitance Vmax sama dengan E. Jadi capacitance ni dia punya voltan paling maksimum dia boleh di-charge adalah sama dengan nilai E kita lah, asal supply asal lah. Okey, maximum current of capacitance Imax dia kita ambil nilai E bagi dengan nilai R. Jadi arus dalam unit ampere lah. Okey, ni Imax ni graf ni voltan dan juga arus berlawan dengan versus dengan masa lah. Okey, kat sini dia punya tau dia C darab R. Okey, ni Imax yang warna merah ni. Dan dia makin mana makin ni lah, bila dah tak ada energi dah habis mudah pergi dekat kapasitor, dia makin Imax ni dia makin rendah lah. Okey, next punya charging voltage of capacitor. Ni voltage dekat kapasitor Vmax. Ni dia punya formula 1 tolak E kuasa negatif T over tau. Charging current of capacitor IC sama dengan Imax darab E. Ni kuasa negatif T over tau, time for charging to maximum. Tmax sama dengan 5 tau dalam unit saat. Okay, energy store in capacitor, ni punya EC 1/2 C capacitance darab dengan voltan kuasa 2 unit dia joule. Ni sama dia punya ni. Okay, discharging pula bila switch ni dalam keadaan sambung dengan B. Jadi kalau kita lukis balik litar ni tak ada yang bersambung, dia tak bersambung dengan supply. Jadi dia discharge balik lah. Jadi kita gunakan power yang ada dekat ni lah. Seolah kita tak ada voltan yang masuk lah. Okay, time constant tau TR juga sama. Maximum Vmax nilai E tadilah. Okay, max current of capacitance Imax ER juga. Okay, ni dia voltan semakin kurang, arus dia semakin lama semakin kurang juga. Okay, dia ada negatif lah. Okay, discharging voltage ini dia punya ni instantaneous voltage dia
VC, Vmax, ni lain daripada yang tadi, yang charging tu. Okay, discharging capacitor, ni dia punya formula. Okay, time for discharging sama T, tapi kena T kosong sama dengan 5 darab 5 tau. Charging to 0, T0 lah. Okay, apa nilai tau dia. Okay, time constant, okay, sama dah. Okay, ni naik dah soalan je. Okay, so kita tengok soalan macam mana. Selalunya soalan untuk yang discharging dengan discharging ni macam mana soalan dia. Dia selalu akan bagi kita yang macam ni lah. Okay, dan disuruh cari yang pertama ni, explain why the capacitor is said to be in charging mode. Kenapa? Compute the time constant. Yang ni memang apa yang kita belajar tadi lah, yang dalam step by step tadi kan. Dia minta, semua dia minta lah. Predict the maximum voltage of the capacitor. Ni sama dengan supply lah, E. Ni tahu ni CR. Calculate the instantaneous value for current when T sama MS, pakai formula lah. Calculate the time taken. Okay, calculate the maximum energy stored by capacitor. Okay, saya ada ni tadi. Dah. Okay, charging mode dia suruh beritahu apa dia tu kan. Okay, apabila switch disambungkan ke node A pada T sama dengan pada T kosong saat kapasitor sambung kepada bekalan kuasa melalui resistor 100, oleh itu arus mula mengalir dan kapasitor mula menyimpan charge, maka kapasitor berada dalam mode charging. Jadi saya cakap tadi lah, dia punya switch tu bersambung dengan supply lah. Okay, ni ikut formula saja. Mula dia minta yang B ni minta time constant, masuk je. R dekat situ 100, nilai dia C 10 kuasa darab 10 kuasa negatif 6, dapat 1 milisaat. Dan maximum voltage of capacitor, Vmax sama dengan E tadi. Jadi E kita adalah 24 volt. Ambil je nilai tu. Instantaneous current, bila masa tak 2 milisaat. Okay, ambil je formula dia. Kita masukkan. Okay, sekarang ni dalam formula ni kita tak ada Imax. Imax E over R. E 24, R kita 100, dapat Imax, masuk dalam formula, dapatlah IC 32.5 milliampere. Time taken when charging voltage equals 12 volt. Bila masa, pada waktu saat berapa discharge dapat sampai 12 volt. Dia ada dia punya formula juga kan. Ambil je, ganti-ganti. T sama dengan 0.693 milisaat. Kemudian maximum energy stored by capacitor. Ini formula yang mana ada juga. W 1/2C V kuasa 2, ganti. Pakai je formula. C memang ada, V pun dah ada dia bagi. Kemudian dapat F je lah. Okay, formula dia punya tu ni senang je, dia just kita pakai sahaja. Cuma pada soalan tu lah kita kena pastikan pada waktu ni dia sebenarnya charging ataupun tidak charging. Kalau dia discharging, awak kena pakai formula discharging ni lah. VC dengan IC ni dia lain. Inilah yang VC ni yang lain. Okay. Okay. Ini pun soalan contoh yang seterusnya ni pun dia bagi dalam keadaan charging juga. Sebabnya switch ni pergi dekat A. Okay. Salah. Ni. Yang ni pun pergi dekat A juga. Maksudnya sambung dengan supply. So charging jugalah.
Ni dia punya, dia ada tunjuk dia punya ni. Kamu masuk je, pakai je formula yang dia dah bagi tu. Mungkin nanti dalam kelas nanti kita try cari soalan yang discharging. Boleh try semula lah 2 soalan ni dulu. Nanti saya masa kelas tutorial saya soalan yang ni lah. Soalan yang berkenaan dengan discharging. Kita cuba sama-sama nanti. Okay, ni recap. Capacitor is ni recap pada chapter yang ketiga ni lah. So dah habis lah kita punya chapter yang ketiga. So kita recap semula lah. Capacitor is a device that store electric charge dan juga energy. Capacitance is the property of a capacitor which delays and charge of voltage across it. For parallel capacitance, dia parallel just tambah saja. Kalau series, kita kena pakai formula macam parallel untuk bentang. Okay, during charging process, voltage is rising exponentially while current is reducing exponentially at same time. For discharging process, voltage and current reduce exponentially at the same time. For discharging process, voltage and at the same time. Okay. Ini penerangan ni adalah pada gambar graf lagi lah. Bolehlah ni boleh ni lah. Okay, cumanya dekat dalam apa, boleh tengok semula lah yang ni. Kalau tu mungkin boleh hafal dia punya gambar ni. Gambar graf ni kena lukiskan dia punya label lah. Tapi yang penting dalam chapter yang ketiga ni kena tengok balik dia punya basic teori ni lah. Macam ni. Awak kena tahu just ni je lah, ceritalah penerangan berkenaan dengan design pada kapasitor ni lah. Dan kena tahu lukis dan label tempat yang betul lah. Okay, ni penting ayat ni lah. It is constructed with two conductive plate ni dan sampai ni lah. Dan kena hafal jenis-jenis kapasitor ni lah. Okay. Sekurang-kurangnya hafal 4. Selalunya soalan yang tanya-tanya list ni dia bagi markah 4 je. Jadi hafal 4 je lah. Okay. Kemudian cara kira lah yang ni. Ni nak kira ni. Ni selalu keluar juga. Kena tengoklah parallel dengan series macam mana cara nak kira dan pengiraan lah. Okay. Yang pengiraan yang ini lah. Ni pun juga yang last kali ni. Ini pun kena cuba try buat. Dia tak susah mana. Dan kita kena tengok soalan tu kena fahamkan charging ataupun discharging saja. Kalau charging, kita pakai set formula yang untuk charging. Kalau discharging, kita tukar kepada discharging punya itulah. Itu pun bukan semua formula dia tukar. Ada part lain. Ada part tu je, satu tu je yang apa. Vmax tadi dengan Imax tu kan. Tengok balik semula lah. Okay, sampai sini saja. Sekejap je. Yang part yang kedua ni dah habis. Lepas ni kita akan masuk ke chapter yang keempat. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.